Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fayaz Husin bin Zawawi dari Sekolah Kebangsaan Parit Mahang yang berkod BBA 3022. Dalam bicara buku saya kali ini yang bertajuk Singa dan Tikus. Buku cerita Singa dan Tikus adalah sebuah kisah dongeng klasik yang berasal daripada cerita Aesop Fables. Ianya diterbitkan oleh Koh White and Young yang mengandungi 16 muka surat. Kisah dalam buku ini mengandungi mesej moral yang kuat tentang kebaikan hati, persahabatan dan bagaimana makhluk yang kecil juga boleh memberi bantuan kepada yang besar. Cerita ini mengisahkan seekor singa yang gagah perkasa dan pada suatu hari menangkap seekor tikus kecil. Tikus itu merayu agar nyawanya diampunkan dan sebagai balasan dia berjanji akan menolong singa jika diperlukan. Pada mulanya, singa ketawa kerana menganggap tikus terlalu kecil untuk membantunya. Namun beberapa hari kemudian, singa terperangkap dalam perangkap pemburu. Tikus yang mendengar raungan singa segera datang dan menggigit tali perangkap menggunakan giginya yang tajam. Akhirnya, singa berjaya bebas dan dia menyedari bahawa walaupun kecil, tikus itu berjaya menyelamatkannya. Kisah ini membawa pengajaran bahawa kebaikan yang diberikan walaupun kecil akan sentiasa dikenang dan mungkin dibalas pada waktu yang tidak disangka-sangka. Selain itu, cerita ini mengajar kita untuk tidak memandang rendah terhadap kebolehan orang lain, kerana setiap makhluk walaupun kecil mempunyai peranan dan keistimewaannya yang tersendiri. Dari segi pencapaian cerita ini sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana menggunakan bahasa yang mudah difahami serta mempunyai unsur pengajaran yang jelas. Ia juga boleh dijadikan bahan bacaan yang menarik untuk menggalakkan minat membaca dalam kalangan kanak-kanak. Secara keseluruhan, Singa dan Tikus adalah sebuah cerita yang ringkas, sangat sesuai untuk dijadikan bahan bacaan bagi mendidik anak-anak tentang nilai tolong-menolong dan tidak memandang rendah terhadap orang lain. Ribut bawa pukat, melihat geloh Selat Jawa. Kita hidup tanda muafakat, tolong-menolong tanda sejiwa. Jika ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.